Okay, Assalamualaikum tuan. Saya nak update ni tuan. Dekat sini kalau saya tengok kat sini valve seal ni memang dah keras, memang wajib akan tukar. Satu lagi masalah tuan, saya tengok kat sini penjaga minyak hitam Minyak hitam saya tengok ni, saya tak pasti tuan top up ke apa ke, tapi kat sini saya tengok minyak hitam ni dah jadi macam tanah. Okey. Ni head tuan Saya tunjuk yang mana satu yang saya repair. Ni yang saya repair. Sebelum ni lubang yang dekat sini dia dah makan sampai sini Dia dah buat gasket jadi reput. So sekarang saya dah welding besarkan, saya dah skim dah. Memang head ni bengkok, saya dah skim, dia cun dah. Sekarang saya nak buat grembal, saya tukar valve seal sekali jalan sebab valve seal ni dah keras. Nanti tak nak nanti kalau bos tak jaga minyak hitam ni dah benda lain pula jadi. Okey, ni gasket dah ada Nampak tu, valve seal saya akan bagi main Japan. Okey, terima tu.